Apa yang aku notice kan sejak jadi mak kucing kepada kucing yang banyak-banyak dekat rumah kan, kalau ada kotak pasal dekat rumah memang jarang sekali aku buang. Walaupun dah sebesar-besar tangan kotak tu kan, mesti aku akan simpan bagi dekat kucing aku. Kucing aku ni memang duduk dekat luar. Kalau kau nak tahu, memang diorang ni duduk dekat luar bila ada masa je. Kalau aku di luar dan juga ada kerja dekat luar, memang aku akan tangkap diorang masuk dalam sangkar. Masa awal-awal aku buat konten dulu tahun 2023 tak silap aku, ramai juga marah dekat aku sebab waktu tu sangkar kucing aku ni memang agak kecil. Tapi berkat kita dah kumpul-kumpul duit, kita tambah-tambah, sekarang ni cage diorang pun dah cukup panjang dah untuk tampung kucing aku yang dekat 19 ekor. Kucing yang ada dekat luar yang tak sebulu dan juga dah jadi seteru macam Potek, Steady dan juga Bubu memang duduk dekat luar. Sebab diorang ni kalau duduk dalam cage akan bergaduh. Tapi makanan, litter box, air semua aku dah letak dekat luar, jadi diorang tak risau dah kelaparan apa semua. Tempat tidur pun ada. Jaga kucing ni memang agak tough bagi aku. Untuk siapa-siapa yang baru je nak bela kucing, memang banyak kos nak kena keluar. Bagi makan, bagi wet food, makanan kering, cuci telinga, bagi vitamin. Kalau sakit kena bagi ubat, tak semestinya kena hantar dekat vet sebab ada banyak je alternatif untuk kita bagi bantu kucing kita ni sebelum hantar ke vet. Untuk warna-warna kucing ni memang nampak macam biasa-biasa je, tapi perangai diorang ni macam-macam perangai setiap daripada seekor. Tapi masing-masing ada speciality. Hanya pet owner je yang tahu perbezaan setiap daripada diorang ni, walaupun warna nak seakan-akan sama. Oyen yang kat depan aku ni slow sikit. Nama dia Poppies. Kalau Oyen dekat bahagian belakang tu, aku hidang je makanan terus serbu. Memang berbeza. Walaupun korang cakap Oyen ni memang selalu je perangai, suka melompat-lompat, buas, suka langgar barang, suka bergaduh. Tapi berbeza dengan Poppies aku yang bahagian depan ni. Dia selalu mengalah dekat kucing-kucing aku yang lain. Kalau korang ingat video aku yang dulu, selalulah dia ni mengalah dekat si Otek dan juga Oreo. Ada juga yang cakap dekat aku, "Akak, kenapa banyak sangat kucing dekat rumah?" Dulu aku tak mandulkan tau. Aku tak mandulkan dan juga aku tak gembirikan kucing aku atas dasar takut nanti sekat nikmat dia orang. Tapi sekarang ni bila dah banyak, ada juga lah rasa macam menyesal. Tapi aku masih lagi jaga dia orang tanpa buka adoption dan bagi dekat siapa-siapa. Sebab sayang dah jaga dia kecil. Macam Dojik ni memang lama dah aku jaga dia, dekat 2 tahun dah. Dah besar dekat 6 kilo pun, lincah, suka bermain. Memang nak kan. Daripada sangkar kecil sampailah sangkar besar, sampailah sekarang ni, dulu kena tangkap dekat 9 ekor je, sekarang ni dah tangkap dekat 19 ekor. Mencabar tau nak kejar diorang ni sebab kucing ni diorang dapat tahu tau bila timing diorang nak kena masuk. Aku kalau nak tangkap diorang macam kejar ayam, tak payah nak jogging dah, cukup tangkap diorang aja. Bila nak tangkap, mulalah kaki dah berkaki ayam dah sebab kalau diorang dengar slipper aku, memang tak akan dapat tangkap langsung dan tak payah mimpi lah. Mungkin pukul 11 malam esok baru aku dapat tangkap diorang. Aku pernah juga dapat soalan yang tanya aku siapa yang uruskan semua kucing dekat rumah. Sebenarnya yang uruskan semua kucing dekat rumah ni hanya aku seorang. Kadang-kadang tu kalau aku minta tolong adik aku pun, aku akan bagi upah juga. Macam contoh buang najis ataupun tambah air. Itu pun jarang-jarang sekali lah. Dalam tempoh beberapa tahun ni kebanyakannya aku yang handle. Dari gabung sangkar panjang-panjang pun seorang, sampailah nak kemasukkan cat tree kat dalam ni, hias, pergi hantar ke klinik dan sebagainya, semua sendiri-sendiri aja. Boleh dikatakan single mom lah. Jadi bagi aku, siapa yang bela kucing ni, korang jangan ikut trend tau. Nak bela kucing ni memang kena minat dan juga kena sayang dekat kucing. Sebab kalau korang bela kucing as trend ataupun korang tengok dekat luar kucing tu cantik dan bawa balik, to be honest nak rasa konsisten dan juga tenang tu susah. Sebab kucing ni macam-macam ragam tau. Diorang ni bukan korang tengok cantik aja duduk tidur terlentuk. Sebab kadang-kadang bila mood diorang swing ataupun tak betul, diorang boleh berak merata-rata. Makanan yang elok-elok duduk dalam mangkuk boleh tiba-tiba terabur, air boleh juga tumpah. Kadang-kadang boleh bergaduh tak tentu hala. Elok-elok aja duduk tiba-tiba boleh berhempuk. Jadinya nak cakap dekat sini, kalau nak bela kucing jangan ikut trend tau. Tapi bela sebab memang betul-betul korang sayang dekat diorang. Apa-apa pun nak cakap dekat sini, stay adopt, don't shop.